Okey, hari ni kita turun mancing lagi kita turun mancing di mana ni? Di Port Dickson Port Dickson, Pantai Cermin. Tu Hibiscus. Tu ada pemancing lagi seorang. So air surut sekarang ni, air surut. Pukul 7 dah naik, sekarang baru pukul 3, pukul 4. So kalau kau tengok banyak orang menjaring pula menjala, dia menjala. Dia tunggu ikan datang, nanti dia jala. Kita mancing lah. Kita mancing. Turut saya sebatang. Turut saya sebatang. Okay. Alright. Kita mancing. Tengok ada hasil tak ada hasil lagi ni. Jom kita tengoklah. Sikit update. Jam dah menunjukkan pukul 4. So ikan tak makan lagi umpan saya. Dia tak makan lagi umpan saya. Tak apa, kita tunggu je. Ada hasil tak ada hasil lagi ni, Tuhan je yang tahu. Okay. Kat sini banyak nelayan cari ikan. Dia pakai jala je. Ikan yang duduk kumpulan-kumpulan tu, dia jala lah. Okay. Air bergerak pasang sekarang, air pasang besar ni. Sampai atas ni. Air. Air pasang besar sekarang. Tapi cepat surut, cepat naik lah dia. Alright. Okay, air dah naik lah. Tengok situ dah tak ada pasir. Sini je. Sana pun air dah naik. Sini je. Kita mancing dekat ni, kawasan pembentung Situ Hibiscus, Lexis Hibiscus. Lexis bunga raya. Biasa saya main ujung tu. Hari ni saya main kat area Pantai Cermin ni. Kita tengok ada hasil tak ada hasil. Bila lah ikan nak datang. Dia orang pun tunggu kat bila ikan nak datang kan. Ikan tu datang je, dia tebal lah jala dia orang tu. Sambil mancing kau boleh tengok kapal terbang. Tu kapal terbang AirAsia. Lepas tu kau boleh tengok kapal cruise. Mancing saya. Tadi saya pacak situ. Saya dah tukar ke sini dah. Sebab air dah naik pasang kan. Kita mancing air bergerak pasang ni. Ni jangka pasang besar ni. Nampak ada menarik tapi tak lekat. Agak kuat tarikan dia tu. Tapi tak lekat. Sayang tak lekat. Okay, tadi ada menunduk. Saya cakap tadi kita strike ikan yang pertama. Ikan apa ni kawan-kawan? Ikan apa ni? Ikan gerut-gerut. Besar juga ni. Sampai hilang mata dia. Mata dia hilang kan. Okay. Kita try ikan yang pertama, ikan gerut-gerut. Okay. Balik goreng sedap ni. Alright. Nanti kita teruskan misi pemancingan kita. Kau dapat ikan tebal pipi ni.
dia menunduk menaik-naik lah. Abang ni pakai cordless je. Innovation terbaru. Oh, besar bang. Boleh lah. Terkut. Jangan duri. Duri ya ni. Ni ikan ni bawa dia ni. Aduh. Hantar jauh-jauh. Ikan duri je. Oh, tapi duri ni duri sedap bang. Ikan duri dapat. Hantar 400 meter. Okey. Air pun dah pasang besar. Hari pun dah tunjukkan 6.30. Anak saya nak mandi lagi. Anak saya nak mandi. Mana lagi? Macam-macam anak saya tu. So kita kemas lah. Kemas-kemas. Okay. Saya dapat strike seekor gerut-gerut. Seekor gerut-gerut. Tadi abang tu pakai drone. Memang cik dapat ikan duri. So dia bagi saya bawa balik lah bagi mak mentua saya. Saya tak makan ikan duri, tapi mak mentua saya makan. Okay. Itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Pantai Cermin guys. Let's see hibiscus.